guys, bertemu baru kita dalam King Channel. Hari ini saya nak buat EM, Effective Microorganism. Sekarang kita nak bagi tahu bahan dia. Air hujan 10 liter, Yakult 1 botol, yang ini molasses 1 liter. Dan bahan-bahan saya gunakan yang ni lah. Umbut pisang 1 kilo, yang ni buah-buahan. Saya guna jambu batu, carrot dan jambu air, tomato, pisang, dan yang ni ragi 1 ketul je lah. Sekarang kita simpan semua ke dalam 10 liter air hujan. Ini kita campur semua. Kita nak buat EM. Yang ini ibu EM. Kita buat ibu dulu, lepas tu nanti next kita akan buat EM 1, EM 2 dan EM 4. Okey. Tuangkan molasses. Yang ni saya buat sendiri ya, tak payah beli, buat sendiri. Lepas tu yang ni lagi kita kena pecah-pecahkan lah. Tak payah guna ragi, kalau ada yogurt pun tak apa. Saya guna ni bagi dia power sikit. Lepas tu Yakult 1 botol. Kita aduk masa. Okey, lepas tu kita kena tutup perang selama 7 hari. Kena tutup dengan ketat ya, supaya tak ada masuk oksigen. Okey, ini kita dah wrap, bungkus serapat-rapatnya, seketat-ketat supaya oksigen luar tak masuk. Kita nak kita tak nak udara atau oksigen masuk dalam. Lepas tu dalam masa 1 minggu nanti kita buka, kita tengok macam mana. Hari ni 10 hari bulan 8.